Samsung Galaxy S26 FE leak menjelang pelancaran. Okey, Samsung baru je keluarkan teaser tentang Galaxy Event pada 27 Ogos ni dan berkemungkinan besar model yang bakal dilancarkan ialah Galaxy S26 FE. Tapi menjelang pelancaran rasmi, dah ada leak besar tentang Galaxy S26 FE ni. Malah siap ada video hands-on yang dipost dekat TikTok yang tunjuk reka bentuk sebenar dia. Dan kalau kita tengok, S26 FE ni masih ada 3 kamera menegak dekat belakang, rekaan sisi rata dan panel belakang kaca glossy. Cuma kamera island dia je yang nampak lain sikit. Tapi kalau tengok balik video tu, lokasi dengan sampel gambar dia nampak macam dekat Aeon Mall Kuching Central. Jadi pasaran Malaysia pun mungkin tak lama lagi akan dapat telefon ni. Berkemungkinan pada 27 Ogos ni lah, selari dengan pelancaran global nanti. Menerusi video tu juga, kita dapat tahu model FE ni akan sokong fungsi Super Steady Video dengan horizontal lock, sama macam siri flagship Galaxy S26. Tapi macam mana pula dari segi spesifikasi? Menurut laporan Android Headlines, Galaxy S26 FE ni bakal dilengkapi dengan skrin 6.7 inci Full HD Plus 120Hz yang dilindungi kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk prosesor pula, ia dikuasakan chip Exynos 2500 iaitu chip yang sama digunakan pada Galaxy Z Flip 7. Bahagian kamera pula dikatakan guna kamera utama 50MP, ultrawide 12MP dan telefoto 8MP. Untuk bateri pula, ia dijangka guna bateri berkapasiti 4900 mAh dengan sokongan pengecasan 45W serta turut kelas air IP68. Jadi kalau betul ini spesifikasi dia, memang tak banyak beza dengan S25 FE sebelum ni. Untuk rujukan korang, S25 FE dulu harga dia RM3,099 untuk varian 256GB. Tapi kalau ikut trend sekarang, korang boleh jangkakan harga model baru ni mungkin akan naik sikit. Jadi adakah korang excited dengan S26 FE ni atau baik tunggu iPhone pada September? Cuba komen kat bawah.